Huruf-huruf apa itu? Nggak bahasa itu, nggak huruf Braille. Apa huruf apa? Abjad, bukan abjad. Huruf kod apa gitu garis-garis jadi nggak ngerti. Mandarin atau oh oh ya. Terus make Makedonia oh Makedonia oke amin nih ah 就打这个是吧？ ah 哦，那是个人，我说不是人啊。那是个人，一会儿站起来了。一会儿站起来，你看一下，就这脸面前这个，你看他一会儿那个人站起来，看是吗？哦，这是。是人吗？带鱼的。哦，是。这不能变成这个了。哦，大家了去草原里面装。啊。Makedonia Itu gue lihat. Sampai subuh nggak selesai nih. Soalnya harga. tulisan aksara dia kita nggak ngerti tapi kalau tadi dia huruf mungkin kita tahu. Kayak ABCD.我给他说，我看。 English sama macam kita 英语我也不懂。 aku boto katanya I did not speak English. Dari negara mana? Your country. Ya country. Mana bilangnya? Oke lah, aku translate kan ya.